Saya memohon maaf kepada Cikgu Syari. Cikgu Syari ni public figure yang besar. Bila satu public figure yang besar, lawan yang saya yang kecil ni, memang saya tak boleh lawan punya. Apa pun penjelasan depan Allah, Allah tahu, saya tahu. Cikgu pun tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sebenarnya saya baru lihat video daripada Cikgu Syari. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Syari dan tim Cikgu Syari yang datang memberi sumbangan pada Mahat dan juga keluarkan satu video untuk penjelasan semua. Untuk pertama sekali lah, saya betul-betul saya tak tahu keadaan Cikgu Syari yang sakit pada bulan 2 yang beliau masuk hospital, kena admit. Saya tak tahu. Kenapa saya cakap saya tak tahu? Pertama sekali pasal perbincangan ni bukan baru saya bincang dengan Ming, iaitu PA kepada Cikgu Syari. Saya mula berbincang dengan Ming ni pada bulan 11. Perjumpaan Cikgu Syari tu datang pada bulan 9. Cikgu Syari datang, habis tu jualan dibuat pada ujung bulan 9 atau awal bulan 10, tak silap saya. Jadi diorang pun ada bagi tahu akan ambil masa 1 bulan, dah discuss, dah bagi tahu semua dah. Jadi kami faham lah kan. Jadi perbincangan tu adalah di atas mudirah madrasah dengan Ming. Jadi bila mudirah pun tak ada jawapan dengan Ming, baru saya sendiri yang berurusan dengan Ming. Pada 10 November saya ada mesej. Kalian boleh tengok mesej saya dengan Ming lah. Jadi saya ada cakap banyak, saya ada bagi tahu macam mana tentang sumbangan duit ni, ada perubahan tarikh ke, banyak soalan datang. Saya masa tu je saya dah bagi tahu, pada 10 November tu saya dah bagi tahu sebab ada banyak soalan daripada luar yang datang tentang peruntukan daripada Cikgu Syari pada saya. Jadi diorang sendiri ada bagi tahu diorang akan buat satu video bersama dengan saya tentang penyerahan duit tu. Tak silap saya pada 16 November tu diorang ada bagi tahu insya-Allah kita akan buat video. Esoknya saya tanya lagi, boleh tak buat video? Jadi baru dia bagi tahu, okay, sorry baru habis meeting, nanti kalau boleh bagi bank detail lagi sekali, nanti kita akan transfer, lepas tu kita akan buat video. Kalau okey, esok nanti saya akan confirm bagi tahu tuan. Jadi saya tanya, pada 19 November tu saya tanya pada Ming lagi, macam mana keadaan donation tu, ada masalah lagi ke? Kan? Boleh kami tahu bila boleh bank in? Maaf je sebab tanya, madrasah dah start kerja-kerja pembinaan, kita perlukan kewangan untuk bayar kontraktor. Saya tanya dengan cara yang baik pada 19 November. Jadi Ming jawab, dia cakap sorry kerana lambat. Detail kita dah submit pada akaun, kita tunggu untuk siap approve, baru kita akan call. Jangan risau, semua dalam proses. 22 hari bulan November tu saya mesej lagi. Saya cakap dengan Min, macam mana keadaan donation tu, bila boleh buat video, sebab banyak sangat soalan orang tentang dana. Bila saya cakap saya belum dapat, ramai yang fitnah saya. Masa tu je saya dah bagi tahu, ramai yang fitnah saya. Saya harap ada satu video daripada tim kalian berkenaan dengan dana tersebut. Kalau tidak, saya terpaksa buat satu video. Saya berbincang dengan pihak Cikgu Syari ni daripada bulan 11. Cakap jangan risau, kami tengah tunggu urusan. Kami minta maaf, ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Sekarang tim ada dekat Jakarta. Pasal Cikgu Syari cakap dia tak tahu. Pasal saya berurusan dengan Ming tu. Masa Ming tu cakap dengan saya, dia ada dekat Jakarta bersama dengan Cikgu Syari. Dia ada video dengan Cikgu Syari untuk kerja. Tapi saya tak tahulah benda tu betul atau tidak. Tapi saya bagi tahu, baik tuan, terima kasih, tak apa, kami fikir baik je. Tapi fitnah kat luar ni susah nak tutup. Sebab banyak sangat yang pertikaikan bab dana ni. Saya pun malas nak jawab. Dan lepas ni saya takkan tanya lagi. Naik segan saya. Saya cakap saya naik segan. Jadi ini mesej-mesej ni bukan baru. Bukan baru 1 bulan, bukan baru 2 bulan. Daripada bulan 11 lagi. Jadi saya call tak jawab. Saya mesej tak jawab. Semua tak jawab. Last kali saya ada mesej pada 7 hari bulan Februari. Saya tanya apa khabar, bila nak call balik. Tak ada juga. Bila saya tanya mesej ni, sebenarnya saya terima kritikan. Bila kita cuba cari dana, orang datang, Cikgu Syari punya dana bercerita, Cikgu Syari punya dana bercerita. Jadi masa tu lah saya cakap tak ada, belum lagi. Mungkin diorang tengah sibuk. Saya cakap diorang tengah sibuk. Saya faham diorang tengah sibuk. Habis tu saya tanya lagi pada 22 Februari. Saya tanya, Ming, kenapa senyap? Kalau tak ada, bagi tahu saja terang-terang melalui media sosial. Kenapa nak fitnah Mahat dengan saya macam gini? Saya cakap dengan dia. Ramai orang fikir saya gunakan duit yang kamu bagi pada Mahat. Kalau tak ada dana, saya tak kisah. Tapi saya yang kena fitnah.
sekarang sebab apa yang kamu buat. Saya ada hantar satu mesej pada Ming. Jadi saya rasa terkilan lah. Saya hormat dengan Cikgu Syari, dengan tim dia. Kita hajak dia pergi madrasah. Kita bagi dia penghargaan lagi. Kita hargai apa yang jasa beliau buat pada kita. Tapi masa tu pun saya tak dapat feedback daripada Mi yang mengatakan Cikgu Syari sakit lah, Cikgu Syari ada dekat hospital, minta maaf apa semua, tak ada. Jadi sebenarnya pada 16 April yang Ming mesej tu, ada beberapa minggu sebelum tu, saya sendiri pernah ada mesej tanya dekat dalam live Cikgu Syari. Saya tanya, mana Ming? Saya nak berbincang dengan Ming, minta Ming suruh telefon saya nak tanya berkenaan dengan Pak Taufik Nur Syafat. Jadi lepas tu baru ada mesej daripada Ming pada 16 April. Okay, kamu faham semua mesej yang mengatakan handphone dia bagi pada live, pada tim dia tak jumpa lah, tak itulah inilah. Okey lah, saya faham lah. Jadi kita hantar lagi. Saya cakap tak apa Ming, kami dah reda. Tapi kalau nak bagi silakan, tak bagi pun tak apa, insyaAllah. Ramai dah fitnah. Kan, macam-macam fitnah. Saya bukan hadapi fitnah ni bukan sekarang. Daripada awal saya buka madrasah ni, macam-macam orang fitnah saya. Jadi apa yang saya nak buat? Dia orang cakap saya ni ambil duit. Minta duit je. Asyik-asyik minta duit. Asyik-asyik minta duit. Saya cakap terang-terang pada kalian. Saya tak minta duit untuk saya. Saya minta duit untuk madrasah. Dan madrasah pun bukannya dia orang suka meminta saja. Tak. Kami bukan minta saja. Kami pun ada bagi pada masyarakat. Kamu boleh tengok video kita. Kita bagi sumbangan bakul rezeki. Bukan bakul rezeki ni daripada sekarang. Daripada awal penubuhan kita sedekahkan bakul rezeki kepada orang yang memerlukan. Time COVID, hampir dekat 800 isi rumah kita bagi bakul rezeki. Pasal banyak sangat orang bagi sumbangan barangan makanan, kita bagi pada masyarakat. Jadi setiap bulan puasa kita bagi sumbangan. Kita pernah buat viral satu keluarga yang duduk dekat dalam hutan tanpa satu rumah yang proper. Alhamdulillah, dengan viral tu, orang tu dapat dibina sebuah rumah oleh Jabatan Agama. Jadi kami bukannya jenis meminta, tapi kami pun kena defend nama baik kita, nama baik saya juga. Orang cakap saya ni pengusaha madrasah. Saya bukan pengusaha madrasah. Ada orang yang komen cakap, oh ini madrasah family. Tak, ini bukan madrasah family. Dekat sini ada pelbagai orang. Mudirnya lain, pengurusinya lain, gurunya lain, akaunnya pun orang lain, yang jaga semua orang lain. Semua pekerja. Saya ni bukan pengurusi pun. Saya hanya pengusaha sebuah restoran yang jalankan perniagaan semata-mata untuk nak pastikan madrasah ni bina, siap, beri manfaat kepada orang untuk belajar agama. Kami pun ada nama. Kami pun perlu jaga nama baik kita. Bila baru satu atau dua video yang keluar, cikgu sendiri cakap rider. Apa maksud rider tu? Penunggang. Baru 2 video keluar cakap penunggang. Cuba bayangkan, Cikgu Syari dah keluarkan beberapa video yang mengatakan nak bantu Mahat. Jadi bila orang cakap saya, duit dah dapat, kau apa kau buat? Macam-macam tomahan yang saya dapat. Macam mana saya nak bantu? Cikgu Syari ada follower 3 juta lebih, Cikgu Syari. Saya follower saya tak sampai 3,000 pun. Jadi siapa yang orang yang akan percaya? Netizen akan percaya pada cikgu, bukan pada saya. Pasal orang tak kenal saya, orang kenal cikgu sebagai seorang public figure. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak terangkan lagi. Saya rasa ini dah cukup. Penjelasan saya dah cukup. Dah cukup sangat untuk nak defend nama saya dengan nama Mahat Taufik Nur Syafat. Kalau cakap saya tak ada perbincangan dengan Cikgu Syari atau tim Cikgu Syari itu, tipulah. Saya mula perbincangan dengan Ming tu daripada awal bulan 11. Dah macam kali saya tak cakap. Tolong saya buat satu video. Cakap kamu dah serahkan atau belum serahkan ke, buat satu video untuk tutup penjelasan ni. Cikgu ada bagi tahu tentang ada beberapa mahat yang cikgu bantu. Saya ada beberapa mahat tahfiz yang memang saya dah start mula bantu apa semua daripada 2 tahun lepas lagi. Dia orang tak pernah kejar pun. Tapi saya nak bagi tahu satu je cikgu. Cikgu tak buat video tentang beberapa mahat yang cikgu bantu. Jadi mahat kita pula cikgu buat video. Cikgu full swing, cari sana, cari sini, jumpa orang besar, jumpa orang sini. Jadi itu yang jadi persoalannya sekarang, kan? Bila dah buat macam itu, bila orang tanya pada saya mana duitnya, jadi itu yang jadi fitnah sebenarnya. Dan sebab itulah kita bukan kejar duit, bukan kita mengejar, kita tunggu, kita mengejar, tak.
cikgu ada bagi tahu juga. Yang sepatutnya live tu besar, ada ramai, kita dapat kumpul banyak-banyak, kita nak bagi, saya nak ambil sebahagian besar daripada situ bagi. Korang kena faham barang tu bukan barang saya, barang tu barang seller. Saya menggunakan barang orang, bukan barang madrasah tau. Bukan madrasah bagi apa-apa. Diorang ni hanya tunggu je. Sebenarnya kita tak tunggu daripada cikgu. Saya sebenarnya tunggu penjelasan je, bukan tunggu duit. Pasal kenapa saya cakap saya tak tunggu duit? Pasal kita ada banyak yang kita usahakan. Kita jual sambal, kita buat promotion untuk perniagaan kita. Kita ada syarikat production yang jalankan untuk wedding, catering. Kita usahakan juga. Tapi yang saya tak boleh nak stop ni, bila video Cikgu Syari keluar, dah lama, dah jumpa dengan pelbagai orang. Tapi bila masyarakat tanya dengan saya cakap tak ada. Jadi saya yang dinilai tipu. Faham cikgu? Saya yang dinilai tipu. Kerana orang tak kenal saya cikgu. Orang kenal cikgu. Bukan saya. Saya orang biasa. Saya orang biasa yang tak ada populariti langsung. Dan berkenan juga dengan orang cakap apa, saya cabar cikgu. Memang betul. Video yang pertama sekali itu, cikgu yang open kepada semua. Cikgu open pada semua, siapa nak cabar-cabarlah. Kita nak tengok siapa yang nak cabar. Kami pun cabar. Kami buat video saja. Tapi video tu jadi viral. Bila video tu jadi viral, terpanggil cikgu untuk datang jumpa kita. Alhamdulillah, cikgu datang. Saya bersyukur kerana cikgu datang. Cikgu datang pun kita hormat cikgu. Kita sambut dengan baik kan. Semua kita buat. Tapi bila jadi sekarang ni, orang terpaling pula. Orang cakap, oh kita cari, kita tak nak tunggu, kita fitnah. Saya tak fitnah. Kalian cakap dengan satu video ni, kalian cakap saya fitnah. Cuba bayangkan, cikgu dah keluar berbanyak video dah untuk pencarian dana untuk Mahat. Bila saya cakap dengan orang, saya belum dapat duit lagi. Kalian fikir orang nak percaya dengan saya? Jadi dalam video Cikgu Syari ada bagi tahu, kita jumpa di mahsyar. Termasuk yang membuat video ni, yang edit video ni, yang tengah pegang kamera shoot video ni, yang mungkin buat skrip ke, segala-galanya kita jumpa dekat mahsyar. Saya percaya insya-Allah ada pengadilan saya daripada Tuhan Yang Maha Esa. saya bagi tahu terang-terang lah. Tak payah libatkan semua dalam tim saya. Saya seorang cukup. Apa pun penjelasan depan Allah, Allah tahu, saya tahu. Cikgu pun tahu. Cikgu tuntut saya je. Tak perlu tarik semua orang. Tarik saya. Saya yang keluarkan video. Pasal tu saya keluarkan video dalam personal TikTok saya. Saya tak keluarkan video dalam Mahat. Pasal saya bagi tahu dengan Mahat, apa pun berlaku, biar saya yang ambil tanggungjawab. Pasal saya dah banyak dah kena fitnah. Bukan ini baru, tapi dah banyak fitnah saya dah kena dah. Zaman sekarang ni, nak buat kebaikan untuk jalan agama ni, macam kita berdiri dekat dalam bara api. Kena terima. Segala fitnah kita kena terima. Segala tomahan kita kena terima. Inilah sebenarnya apa yang berlaku. Cikgu Syari ni satu public figure yang besar. Bila satu public figure yang besar, lawan yang saya yang kecil ni, memang saya tak boleh lawan punya. Tak apalah. Saya fikir apa yang berlaku pun biar saya seorang terima akibatnya. Saya tak nak libatkan Mahat. Pasal ni saya yang masukkan video tersebut. Saya harap video ni jelas dengan apa yang Cikgu Syari cakap, dengan apa yang saya cakap. Saya takkan buat video lagi walaupun lepas ni apa pun yang Cikgu Syari cakap, saya akan tutup. Pasal saya dah jelas. Saya dah jelas daripada pihak saya dengan pihak Mahat. Dan pada akhir video tersebut, Cikgu Syari cakap, mungkin media-media boleh jemput. Ada bakat ni, boleh jadi host melodi. tapi saya bersyukurlah kalau katakan ada terjadi benda-benda yang boleh naikkan saya, naikkan nama Mahat ni, memberi orang cakap keberkatan untuk Mahat, untuk siapkan Mahat ni secara lagi cepat. Kredit tu insya-Allah, pahala tu pun Cikgu Syari dapat. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Cikgu Syari. Jadi sebagai akhir katalah, kekhilafan daripada diri saya terhadap Cikgu Syari. Pertama sekali, saya mohon maaf. Saya tak erti nak jatuhkan Cikgu Syari ke, atau nak rosakkan perniagaan Cikgu Syari ke, tak. Kalau saya tahu Cikgu Syari ada dekat hospital, memang saya takkan keluarkan apa-apa pun. Tapi dah sampai satu masa tu saya kena clearkan. Okey. Jadi sekarang saya nak fokus untuk pembinaan Mahat, untuk pengajian Mahat, untuk pembangunan Mahat, dan untuk fokus pada bisnes, untuk saya naikkan lagi institusi Mahat Taufiq Nur Syafaat ni. Jadi kita bukan buat saja-sajalah. Jadi saya harap kalian semua faham. Jadi semoga Allah pemudahkan segala urusan apa yang Cikgu Syari buat. Dengan ni saya memohon maaf dan mendoakan kepada Cikgu Syari atas segala apa yang usaha yang beliau buat
untuk ma'atafin syafaat. Segala yang baik daripada Allah dan segala yang buruk tu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.